Sudah diinai-inaikan, sudah diandam-andamkan, tanda pengantin berseri-seri muka. Kini si dara jelita duduk beradat menanti bersanggulin. Purina pakai pesek. Anak kau ni. Anak kau. Tengok star. Nenek. Oh, cicing golden. Itu tengah memproses. Mana ni? Yang gini. Pakai rumah ni tu. Walaupun udah nak nilai, kau ni udah nak nilai rumah. Hai. Tidak kamu. Hai dekat kamera. Aurora busy ke? I'm a Barbie girl in a Barbie world, getting ratchet. It's fantastic. You could be my Ken if you wanna spend. Give me cash now, making Barbie racks now. I'm a Barbie girl in a Barbie world, getting ratchet. It's fantastic. You could be my Ken if you. Nak apa? Tapi kita nak beli untuk Acu. Sini. Suaminya rumah baru yang dekat rumah nelayan abang dapat lepak kat lumpur ini cukup mudah dan Aduh. Berlenggang gaya ala gaya gerak wanita dengan tari ala. Mana ada? Okey lah ni. Ada baby. Apa itu mengandung kan? Apa dia? Apa rezeki ya jadi. Dah tertutup tu. Apa kau tak nak ambil tu tak ada. Tertutup kat perut. Dia dah kenyang. Ya. Ya. tu kok adik Is. Adik Is ke ayah? Hai. Cakaplah hai, nama saya. Nama tak tahu ya. Saya Ibu. Ibu. Saya ayah. Saya ya. Nama ibu. Ibu ya. Bibi ya. Ni nama bibi. Nama baby apa? Bibi ya. Baby Adira. Adira. Pandai. Umur Aurora, sister Aurora berapa? Tutup empat. 3 lah. Tiga. 3. Okay, bye-bye. Bye bye. Muah. Bye bye. Bye bye. Muah. Bye-bye, baby. Mwah. Ambil kasut kakak. Cepat. Cepat ambil kasut. Ya Allah, kau buka zip ni semua buat apa kakak? Jangan dah buka beg ni. Cepat. Pakai kasut tu. Terbalik. Salah. Pandai ibu sini. Jom. Dah.
Ni apa ni? Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan ibu ini berkekalan berlaku insya-Allah. Jadi kita mulakan hadis kita ini banyak meminta Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman dengan mas kawin ini selamat berjaya masuk ke selamat berjaya yang ini pakai orang insyaallah jelas tadi tadi senyum betul. Ini tak ada petition ni. Terus jawab dia tu saya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Saya nikahkan engkau dengan menurut perintah Allah, iaitu setelah nikah ini selesai, hendaklah isteri kamu dengan sebaik-baiknya. Jika ditakdirkan tidak boleh lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka hendaklah dilepaskan isteri kamu itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi kita doakan mudah-mudahan berdoa bersama. Ini diberitahu dia kalau kami yang baik, maupun kalau betul yang sebelum nama orang saya habis dia terus dia yang berkata Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Isma bin Muhammad Yarsyad. Aku nikahkan akan engkau dengan Nur Izzah binti Ishaq yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kawinnya RM150 tunai. Saya terima nikahnya Nur Izzah. Dia boleh dapat. Saya ambil dia. Jawab. Aku terima nikah. Dia terima nikah. Kalau dia berbuat dengan masa kahwinnya selesai RM150. Boleh InsyaAllah. Yang pertama, baik. Ini dia sudah jawab. Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Isma bin Muhammad Arsyad. Aku nikahkan akan engkau dengan Nur Izzah binti Ishaq yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kawinnya RM150 tunai. Aku terima nikah Nur Izzah binti Ishaq dengan mas kawin RM150 tunai. Sekali ini. Saya akan Ustaz. Mas kawinnya dulu. Dengan mas kawinnya RM150. Oh, berapa? Kena lancar sikit. Tidak boleh sikit waktu di sini. Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu
إليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسليم بإحسان ومن اسمع بما أشاء. Aku nikahkan akan engkau dengan Nur Izzah bin Islam yang telah berwakil-wakil bapaknya kepada aku nama sekalinya RM150 tunai. Ya, aku terima nikah Nurul Izzah binti Ishaq dengan mas kahwinnya RM150 tunai. Okey, alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Dengan pasangan sebagaimana bulan Ramadan betul-betul atau lebih. Atau saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepada dia selama 4 bulan Ramadan betul-betul atau lebih, silakan dia taat kepada saya. Atau saya menyebabkan mudarat dalam tubuh badannya, atau penghormatannya, atau penganiayaan sentuhan sebarang perkara syar'i, dan kemudian dia mengaku kepada mahkamah syariah, dan jika sampai lakukannya di sisi mahkamah syariah, maka pada ketika itu dan tolak talak saya kepada ke atas isteri saya. Dia adalah masyarakat masyarakat beberapa masyarakat yang eksis dalam. Jadi ini adalah solusi yang adalah diselesaikan sebagai upaya. Kedua, saya ini awak mencintai secara psikologi, aku mengatakan aku pikir dan sebagainya. Juga ini dalam program itu dalam diselesaikan sebagai upaya. Kalau video sendiri tak diselesaikan, dalam video kamera video untuk selesaikan seperti itu. Jadi video sekiranya kita tidak selesaikan dalam video program apa yang orang syukur dan pelaku. Jadi insyaAllah di mana program ini akan berkawal yang program itu orang berjalan hingga akhir yang signifikan kesehatan umur yang panjang, dan rezeki diberikan anak keturunan yang terbaik. InsyaAllah. Okey, ada semua dan yang lain semua. Okey. Dan kita kena tidak selesai, nanti jawab tak. Okey. Betul. Siap. Aurora sini.
Tak, video. Asal dia tak salam? Kenapa dia tak salam? Dia pula yang duduk kat situ. Ayah mana? Kita makan apa yang masih ini? Makan madu lama. Tengok tahun ni, tahu dah pertengahan, dia kena belajar. Kita time ni. Balik sana. Penjasih. Tahu ada apa tu? Adik ayah kat belakang. Tu kat belakang. Tu dekat belakang. Dah tak nak jangan. Mesti kat dia. Adik, doain. Angkat dah mak. Mak, nak doain dekat dalam depan ni kan pergi sana. Angkat ke rumah, doain. Betul. Doain kuat-kuat ni kak. Jangan lupa anak patung ni. Ya. Jangan lupa anak patung. Kata Hello. Dia jaga masjid. Hello. Tu dah sampai ke? Jangan ambil cukup. Mak. Mana kali? Dekat masjid Batu Berendam tu. Dekat tepi masjid je. Agak ada balik tak lah? Video sini, jangan tegak. Kira lah ni. Ini semua masuk YouTube tau. Korang kena behave. Daripada mengambil ramai tapi mana berubah ni.
Yang depan sakit, yang belakang sakit. Dia makan kat dia. Dah tahu lah. Bunuh lah dia. Ni aku rasa pada pergi makan ni. Oh, tengok tu cakap macam bukanya. Tak panas ke? Ni gula apa? Tak. Aurora nak cupcake. Warna apa? Yellow? Kuning. Nah, Sarah. Cakap Nek Indak nak? Cakap Nek Indak nak? Okey, Don. Roro makan. Mam. Mana? Tu Pak Su bagi tu. Ya, ibu punya. Okey. Isma. Dana mana? Mak nak? Dah. Siapa, Mak? Ha? Bukan ni, siapa anak makcik? 2 3 Zah, dia buat love ke atau dia buat yang Dajjal tu, Illuminati? Lihat belakang sikit, lihat belakang sikit. Datang. Tak top je lah. Baca balik. Mana dia pergi? Tak apa sebelah kau. Dulu tak nampak dia. Tak dulu. Nampak tak boleh? Nampak tak? Mana bang salah bang? Tak pergi sikit macam ni sikit. Apa kata mana? Hidung paling nak. Oh ya. Okey. Jangan udah ambil gambar dah. Keren. Dah. Balik kan? Jangan tau. Saya nak balik kami. Aku kena dana. Lepas ni nak tunggu mak tinggal nanti. Saya cepat depan ni patut pula. Apa boleh tunggu mak Ya. Aurora tak senyum pun. Kau masih nak dapat RM4. Oh betul. Itu yang betul yang makcik dia cakap masak. Baik. Oh duduk sana. Nah. Roll tengah.